hangku. Budak student. Daripada depan tu. Kereta Honda tu erget kapal dah lokang seorang. Ikut. Allah Akbar. Patut rasa nak balik lambat sikit ni. Kalau balik cepat. Oh alang lah. Duduk yang tidak bersalah. Daripada jauh dia erget. Kakak tu memang tak betul. Allah Akbar. Allah. Depan mata jadi yang ni. Allah. Allah. Ya Allah. Ini keadaan bukan dah lokang. Dah kebun. Tu dia lokang seorang dia. Itu ada benda lokang dia. Orang kat situ tu. Lokang dia. Situ kat Bombom lagi ada orang. Lipat kepala kat bawah dik. Melipat kepala? Lipat. Apa kepala ni? Pakcik tu cakap dia sedang mula ada dekat Sediang ni. Dia tengok kereta Honda tu daripada depan tu. Langgar budak tadi tu. Dia rek budak tu seorang masuk dalam lokang. Astaga, budak tu dalam longkang? Tu dalam lokang. Dia rek budak ni. Maksudnya kereta tu macam ya. Allah Akbar. Patut tadi masa gaib di kat Raja sana kan. Masa gaib memang ramai lah budaknya. Dia tubik kona ni kan, pergi makan. Dah nak balik dah, nak masuk pula. Cari dah kan. Ya Allah. budak tu. Ya, budak student. Semua budak student. Pak ikut dalam budak student tak? Tapi yang terlipat kepala tu. budak student tapi sel lama. Dalam longkang. Ya. Kenapa dekat urut cacang? Situ. Sini kat kakak ni. Agak atas sikit gula. Ya, tak nak. Boleh tengok atas. Boleh tengok mimpi. Allah Akbar. Ikut seorang. Ya Allah. Jadi yang erek budak motor tu. Pok ni kabur. Pok ni pakai jubah. Pok ni kabur. Pok ni saksi lah. Pok ni kita dia situ. Oh alang ni. Tapi dia kabur daripada hujan ni memang kereta Honda tu bawa laju dah. Budak student Allah. Tu pakai baju sama dengan adik tu dik. Baju putih lah. Tu baju putih dik. Sama dik. Aku. Astagfirullahalazim, ya Allah. Meninggal dah abang bomba cakap. Ya Allah. Tepi tu. Bila luar bomba. Tu lama pun. Atu budak kau. Allah. Dua orang ni geng dia motor. Allahu Akbar. Kak ni. Kak ni mana kak ni? Dok aku obat rasa hari ni Dia tak betul tu mana dia abang kata ni. Allahu Akbar. Hak duduk tik tu limuk tu. Dah rasa tu aku dah seria tu. Ya Allah. Mok baru jatuh dah dalam seminggu. Allahu Akbar. Tu naik motor. Orang accident tak boleh akak patah kaki ke tangan ke tak boleh akak. Main pula likut gitu lagi tak boleh akak ni. Tak boleh akak. Tak boleh akak. Orang seliuh tangan seliuh kaki pun orang marah orang. Ni likut. Tu mama tu. Allahu Akbar. Tapi basikal ni. Budak basikal dia. Enggak basikal kat belakang tu. Basikal? Motosikal EX. Masalahnya kat tu. Tu tau ke kat tu? Skabel rambut-rambut. Tu? Mana? Tu kat kereta tu skabel
Sebut nama tu bomba. Jaga dia tak kena ke? Nama orang tu. Allahu Akbar. Kak ni seolahnya dia tak boleh dapat kes dia patutnya. Orang tidak bersalah nak jadi masa. Budak tu khabar dia balik mandi, lepas tu tiba-tiba bunyi bising. Beli ada timbul di gelak tu kan? Oh tak tahu. Dia Tanda apa di gelak. Dia ada dekat kapal. Nanti dia nak tutup. Saya ambil apa ni? Gapu tutup. Ada nong. Tapi Pok Leh tutup itu tak beri tubik lah. Tok ni budak lelaki naik motor ni. Oh alam ni. Daripada ujung tu laju. Tiba-tiba je Pok Haji tu royak dia. Lepas tu Pok tu kata yerik motor dengan orang. Laju je royak. Pok tu ke apa? Tu. Kau kata dah dia duduk atas ayah dah umur-umur. Ni Pok ni ke apa? Pok ni saksi. Tak tahu. Pok ni tak tahu main mana. Tak tahunya Pok ni nampak kejadian. Kita duk balik ke ni. Ni mana lagi ni? Nanti tu dalam longkang kan? Ya Allah. Orang lah lipat dalam longkang. Fikir gandu. Kita dah nampak. Tak apa seorang. Takut nak buah motor kat ni. Kita tak berani tengok lama-lama. Kita tengok budak-budak gitu kursinya. Rasa beraya kita nak tengok betul-betul. Ketul lah. Ya Allah. Allah Akbar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton hingga tamat. Berjumpa lagi di video akan datang.